Okey bang, pada abang Toyota Yokohama ke apa tu, saya tak tahu abang ke akak. Cuma hak angah nak kebon, hak angah boleh apa, angah berterima kasih atas cadangan hak abang royak tu. Cuma kita dah buh kat apa ni, untuk ni lah basikal yang dibaiki tidak ditutup dalam masa 10 hari akan dilelang ni, kita buh memang dekat kaunter dah. Sebab apa-apa urusan customer, dia tak akan berurusan dengan kita ataupun staff kat luar. Dia akan berurusan dengan ni kat kaunter. Dari segi pembayaran, dari segi beli barang, dari segi macam-macam lah sini semua. Dan hot staff memang dia akan tekan lah dari segi apa ni, nak nombor phone untuk tu. Sebab abang faham lah, kita orang berniaga kadang-kadang bermacam-macam customer lah hak kita jumpa, bermacam-macam ragam. Kadang-kadang ada hak tak boleh bagi nombor telefon pun ada. Macam-macam lah bang. Jadi bukan tu je. Jadi kadang-kadang saya dalam video tu pun mungkin saya rasa dia terkasar juga. Kadang-kadang dah basikal yang ada dibaiki bang, kadang-kadang satu biji 2, 3, 40 ringgit, satu biji 45, 60 ringgit, satu biji 3, 4, 5, 60 ringgit. Jadi kalau itu 10 biji, 20 biji, dah berapa dah kos barang yang duduk di situ. Saya tak ada masalah masa, kalau boleh, kalau tak sempat pun saya bagi masa. Cuma gitulah, kalau jangka masa kadang-kadang sampai 2-3 bulan pun ada customer dah ambil. Tu je lah bang, saya tak ada masalah. Sebab saya ni kalau boleh nak habis buat yang terbaik dah, saya nak buat yang terbaik untuk customer saya. Tu je bang. Okay, terima kasih lah.